Okay, saya PAYB, jadi saya akan tolong. Tiba-tiba jadi PA pula, terbalik ya. So, apa pendapat YB tentang Korea? Wonderful food, wonderful people, wonderful culture. This is not my first time, won't be my last. Dapat berjumpa dengan banyak juga orang Malaysia, Singapura, Indonesia yang datang ke sini. Saya baru tahu bahawa ada konsep BTS. Saya dah ketinggalan bas agak lama. Banyak. It's so clean. Very busy. Orang di sini dah budayakan jalan kaki ke mana-mana. That's one thing which I hope we can have a lot more in Malaysia, which is to improve the state of public transportation. Kan saya bebel pasal benda lain pula ni lah. Pengangkutan awam yang sangat penting supaya rakyat Malaysia ada pilihan. Bukan sekadar bergantung harap kepada kenderaan peribadi. No, so clean. Kita sekarang dekat jalan belakang. Wow, Korea, ya, betul. Ini dah kali keberapa Bella di Korea? Kali kedua. Ya, kali kedua. Sama-sama. Bella kata kali kedua, tapi Tantah dia dah diam-diam ke sini berjumpa dengan Lee Min Ho. Okay, besides Lee Min Ho, who are the other male actors here who you adore? Jo In Sung. Jo In Sung dia siapa? Dia berlakon dalam movie apa atau dia penyanyi? Tak, dia berlakon saja. Dalam movie atau series apa? Budak Winter. Kan? Budak Winter. Tengok tu sudah. Siapa? Budak Winter The Window apa tak? Tidak budi. Okay, ada lihat juga gaya apa? Jo In Sung ni, okay. Jo In Sung yang Lee Min Ho dia ambil tahu yang ambil suka. Yang lain kita tak tahu. Cuba korang tahu tak Jo In Sung? Jo In Sung.